Pasang glass protector sendiri. Hai. Assalamualaikum semua. Kali ni Mami nak pasang glass protector dekat Android player dalam kereta Mami. Kan sebelum ni semuanya Mami dah compile dekat part 1 untuk aksesori lain. Tinggal glass protector ni je belum Mami buat video lagi. Dalam box dia ada belakang dah wet tissue, dust absorber dengan guide sticker. Jadi sebenarnya senang sangat-sangat untuk buat semua ni. Korang tinggal kena ada sikit je keberanian dalam diri untuk pasal sendiri. Mami mau berapa kali juga duk try letak dekat Android player tu baru nak boleh ke pasal. Berapa kali jugalah sebabnya Mami takut. Mami gunalah wet tissue dia bagi tu untuk lap buai debu dulu. Lepas tu belek-belek, rupanya tarik gitu dia punya plastik. Okey, tak apa. Kita nak buat macam mana? Takkan nak buang masa. Last kenalah juga beranikan diri untuk letak je. Mami letak laju-laju. Mami tarik dia punya plastik tu. Ikutlah ada bubble ke, tak ada bubble ke, Mami main tarik je. Okey, hok ada bubble tu Mami fikir tak apa. Nanti kita settle semula. Lepas tu Mami try lah balik. Kalau ada sengit ke, kalau ada apa tu, kita adjust nanti. Yelah, duk takut. Sampai bila kan? Adjust lah, cuma kena cermat lah, kena hati-hati. Sebabnya takut pecah. Sebab yang Mami beli ni dia adalah glass. Glass tu dia kan mudah pecah. Tapi dia adalah terbaik untuk jadi screen protector. Sebab dia tebal, waterproof. Lepas tu comel, shining effect dia macam mahal-mahal gitu. Jadi korang hok nak pergi je dekat beg kuning dalam TikTok Mami ataupun tengok dekat showcase Mami. Mami letak dah kat situ. Mami record video ni sendiri. Sebab itulah dia view dari alik belakang. Mami tak boleh letak kamera Mami dekat alik depan. Sebabnya dia asyik nak tumbel je Mami punya kamera. Jadi inilah dia hasil selepas Mami pasang glass protector. Alhamdulillah akhirnya percaya juga pasang. Okey. Somelah jadilah tu. Takkan ada bubble-bubble sikit alik tepi tu. Adjust buai lah. Alhamdulillah 2-3 hari lepas tu tak ada pun bubble-bubble kat tepi tu. Nampak macam ori, macam pasang kat kedai gitu. Ni macam satu kejayaan hak besar bagi Mami berjaya pasal sendiri. Sebab takut tau. Alhamdulillah siap dah lah Mami punya Android player ni. Terima kasih sudi tengok. Follow Mami tau. Assalamualaikum.